Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek tiramisu tapi yang ni versi kukus. Untuk yang gemar, yang suka kek kukus kan, korang patut cubalah. Bahan-bahannya pun simple je dan mudah. Moist dan sangat lembut. 4 biji telur grade A 150 gram, gula kasta setengah sudu besar overload. Korang pukulkan kesemua bahan ni sampai dia putih, gebu dan pekat macam saya tunjuk dalam video ni lah. Kalau dah pekat likat macam ni kan, baru masukkan 70 gram santan pekat. Saya guna santan dalam kotak. Lepas tu sebatikan. Kalau dah sebatikan, baru masukkan 160 gram tepung naik sendiri. Kalau korang tak ada tepung naik sendiri, boleh je guna tepung gandum biasa tapi kena tambah 1 sudu teh serbuk penaik. Tepung tu dah sebati, last sekali baru masukkan 100 gram minyak masak ataupun minyak sayur. Saya guna teknik kaut balik untuk sebatikan, lepas tu bahagikan adunan ni kepada 3 bahagian sama banyak. Korang timbanglah. Bahagian yang ni masukkan kopi Imalco secukupnya. Kalau dah sebati macam ni, korang ketepikan dulu. Bahagian yang lagi satu ni, masukkan coklat Imalco secukupnya. Sebatikan. Kalau dah sebati, korang ketepikan dulu. Dan bahagian yang akhir ni pula, korang masukkan coklat dry secukupnya. Sebatikan, kemudian ketepikan dulu. Adunan kek kita ada 3 perisa. Perisa coklat, perisa kopi dan yang ada coklat dry. Saya guna loyang 8x8. Bawah loyang tu saya sapu sedikit dengan margarin untuk lekat kertas packing. Lapisan pertama tu saya guna adunan yang perisa coklat. Saya kukus selama 10 minit. Sebelum kukus lapisan pertama ni, korang kena wajib panaskan air pengukus. Air pengukus tu dah mendidih, baru korang boleh start melapis dan kukus kek tu. Lapisan pertama dah masak, korang bolehlah lapis menggunakan adunan yang berperisa kopi tu. Kukus lagi selama 10 minit. Lapisan kedua masak, lapis lagi menggunakan adunan yang ada coklat dry. Kukus lagi selama 20 minit. Saya cucuk guna lidi nak tahu kek tu dah masak ke tak. Kalau dah masak kan, korang terus sisipkan keliling loyang ni. Lepas tu terus keluarkan kek daripada loyang. Korang jangan biarkan kek tu sejuk kat loyang. Nanti kek korang akan mendap dan mengecut. Dan biarkan kek ni betul-betul sejuk, baru kita boleh buat topping dia. Sementara menunggu kek ni sejuk, jom buat buttercream cheese. 100 gram cream cheese, 100 gram unsalted butter, 30 gram gula icing. Pukul ke semua bahan-bahan ni bagi putih gebu. Lepas tu masukkan ke dalam piping bag. Kek ni dah sejuk, bolehlah hiaskan kek tu dengan topping yang kita buat tadi. Topping tu korang hiaslah ikut kreativiti korang masing-masing. Last sekali korang taburkan serbuk koko macam saya buat dalam video ni lah. Kek ni sangat lembut. Kalau masuk dalam mulut tu kan, memang sedap gila lah. Korang patut cuba tau. Selamat mencuba semua. Semoga resepi yang saya share kali ni kan bermanfaat untuk korang semua.